Hai Assalamualaikum semua. Hari ni, bukanlah hari ni, beberapa hari yang lalu saya sempat settlekan kereta Azian saya, iaitu dia ada keretakan di bahagian hadapan, keretakan cermin di bahagian hadapan. Saya expect yang customer duduk di belakang lori, ataupun kenderaan panjang, kenderaan berat yang akan ada menghasilkan chip stone. Diorang kan macam lori-lori macam tu, dia ada chip stone, so dia tak perasan. So kereta saya retak lah. Ya, dan sebelum sebelum deliver kereta, saya memang akan explain kondisi kereta. Awak boleh cek cermin, kiri, kanan, depan, belakang, body, tayar, semua saya minta dia cek lah. So memang tak ada tambahan ataupun tak ada keretakan dekat cermin tu. So bila return ada keretakan. So ya, Alhamdulillah customer saya memang memudahkan urusan saya. Dia buat bayaran untuk ganti cermin tu lah. Dan Alhamdulillah, syukur sangat-sangat, thank you so much. Semoga korang semua dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dan kereta tu cerminnya tak boleh dicuci selama 3 hari. Okay, itu sahajalah pengalaman saya tukar cermin Autoglass ni lah, dekat bengkel Autoglass macam tu. So siapa yang nak pakai kereta sewa boleh terus contact saya 014 9102 2225. Bye, Assalamualaikum.